Okey, baik. Dalam video ni saya nak menjawab sikit persoalan sebab ramai juga yang tanya saya untuk business service okey ke tidak, kan? So, untuk business service ni dia bukanlah tidak boleh langsung untuk kita menggunakan template closure board ni. Cumanya dia punya end result itu sahaja yang mungkin anda perlu customize ataupun anda perlu bawa dia ke dalam website. Sebagai contoh kalau anda tengok dekat dalam onboarding mungkin lebih kurang sama untuk servis, kan, just adjust sahaja dia punya skill dia tu. Skill pun rasanya boleh pakai sahaja yang sama, tak ada masalah. Dan untuk sales consultation pula, okay, sama juga anda boleh pakai sebab kita memang menggunakan framework yang sama, lebih kurang macam ni sahaja. Tapi kalau anda nak ubah lah dia punya funnel, kan, fact finding, how it work, testimony, offer presentation ni semua anda boleh ubah sendiri. Kemudian apa yang berbeza adalah dekat bahagian sini je, dekat bahagian save order detail ni. Dekat save order detail, save complaint kita boleh pakai, function ni kita boleh pakai. Cumanya bahagian save order detail ni, okay, kalau anda tengok dia punya save order detail, dia akan save what we call here, mana dia punya ni. Okay, yang ini anda boleh baca dekat sini. Save order detail, this skill collect and save complete order detail from customer when they are ready to place an order. So yang ini kita boleh antikkan dia. Jadi macam mana kalau anda punya end result chatbot anda tu adalah customer perlu buat booking. So anda boleh tambahkan skill dekat dalam ini. Okay, closing, bantu user buat keputusan yakin dan ringan hati, bla bla lah semua ni. Okay, anda boleh tambah satu skill dekat sini, skill 7, di mana booking appointment. Bila user berminat untuk booking appointment, AI akan berikan link ini untuk user isi detail di dalam website. Link sifuchatbot.com contoh /booking, malah HTTPS, macam tu, contoh macam tu. So dekat dalam dia punya function ni buang yang ni tak ada. Okay, nanti ada satu video lagi yang anda boleh tengok adalah video inbound webhook. Dalam sistem yang anda gunakan ataupun website yang anda gunakan, macam saya suka menggunakan bcl.my. So bcl.my dia ada dia punya function, iaitu kita boleh masukkan link inbound webhook, dan bila customer booking je dekat dalam sistem BCL tu, dia akan hantar semula ke dalam kita punya sistem chatbot ni. So sistem chatbot tahulah orang tu dah booking dan sebagainya. So dia akan jadi sama juga macam apa yang kita buat dekat dalam function save order detail ni. So yang itu kita kira customize lah, dah jadi setup customize dah kat situ sikit. Dia tak ada function sebab untuk servis ni dia mempunyai pelbagai orang kata apa, pelbagai ragam, pelbagai perkara yang mungkin berbeza-beza untuk setiap servis tu. Jadi saya tak buatkan dia punya template dia tu. So yang itu untuk servis awalnya semua boleh digunakan dekat dalam kita punya ni, tapi end result dia saja untuk booking, untuk check slot ke apa semua, yang itu perlu di-customizekan. Alright, so saya harap menjawab adakah template ini sesuai ataupun tidak untuk what we call, untuk business service ataupun consultation dan sebagainya. Okay, so assalamualaikum dan salam sejahtera.